Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Kenyataan media PGIRM yang kosong akaun, kosong dividen. Fleksibel untuk siapa? PGIRM mengambil maklum kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On bahawa dividen dikreditkan berdasarkan baki purata harian setiap akaun, termasuk akaun fleksibel, tertakluk kepada peruntukan undang-undang sedia ada. Jika akaun tiada baki, maka tiada dividen akan diterima. PGIRM tidak mempertikaikan formula ini secara teknikal. Tetapi persoalan yang lebih besar dan lebih serius ialah fleksibel untuk siapa? Ratusan ribu pecarum termasuk suri rumah, ibu tunggal, individu yang kehilangan pekerjaan, pekerja rentan dan gig, pekerja tetap B40, M40 berpendapatan rendah terpaksa mengosongkan akaun fleksibel bukan kerana pilihan tetapi kerana desakan hidup. Apabila baki menjadi sifar, mereka bukan sahaja kehilangan simpanan, malah kehilangan dividen. Jika sistem hanya memberi keuntungan kepada mereka yang mampu mengekalkan baki, maka secara jelas sistem ini memihak kepada yang stabil dan menindas yang terdesak. PGIRM menegaskan bahawa fleksibiliti tanpa perlindungan dividen adalah tidak seimbang dan berat sebelah. Golongan yang paling memerlukan tidak sepatutnya menjadi pihak yang paling rugi. Kerajaan dan KWSP wajib membuka ruang libat urus rasmi menilai semula implikasi sosial mekanisme ini dan mencari penyelesaian yang adil dan inklusif. Isu ini bukan soal formula atau tafsiran undang-undang sahaja. Ia soal keadilan sosial, tanggungjawab dasar dan perlindungan rakyat yang paling terkesan. Sehubungan itu, PGIRM akan meneruskan usaha untuk sesi libat urus rasmi bagi memastikan isu ini diteliti secara menyeluruh. Penegasan terakhir, jika akaun fleksibel kosong, dividen pun hilang. Suri rumah, ibu tunggal, pekerja rentan dan B40, M40 yang terpaksa keluarkan simpanan hidup mereka terpaksa automatik rugi. Fleksibiliti tanpa perlindungan adalah berat sebelah. Kami menuntut libat urus rasmi segera. Keadilan untuk ratusan ribu pecarum yang paling terdesak tidak boleh diabaikan. Azmi Muhammad Tahir. Ratusan ribu pecarum sedang memahati, suara mereka tidak boleh diketepikan.